Saya pula tak boleh tengok kebun ni terlalu tinggi ya. Mungkin minggu depan saya akan meracun lah. Ni pokok-pokok baru. Mungkin saya akan sulam dengan pokok petai ya. Saya minat betul pokok petai ya. Walaupun dia tanaman jangka panjang kan, tapi insyaAllah lah, kita jaga dengan baik, dia akan beri manfaat pada kita. Ni pokok ni semua saya tak tahu umur dia berapa, tapi dia baru lagi lah. Sama-sama bersaing, sama tinggi, cukup makan, cukup sifat. So penanaman awal untuk setahun, perbanyakkan organik supaya akar yang baru di start tanam di tanah tu dia tidak terkejut So dengan organik ni dia slow release dan akar tu akan berkembang, dia akan buka dengan perlahan-lahan supaya dia akan grip tanah. Dan selepas pada setahun baru kita slow-slow letak baja kimia. Tak kisahlah baja apa, 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 5 bulan, ataupun kalau ada bajet yang tinggi sikit, pakailah Novatec Supreme ke. Asalkan pokok ni cukup makan InsyaAllah bila dia sihat, cukup makan, dia tidak mengkhianati, kata orang tua-tua, dia tidak mengkhianati, tidak mengkhianati apatah hasil macam itulah. Cakap pun dah gagap-gagap ni sebab penat sebenarnya ni. Tapi itulah, penat-penat ni kita puas lah, kita tengok. So bila jarak dah terdekat ni, kita akan pilih lah mana pokok yang berkondisi baik supaya kita kekalkan. Yang tak baik, tak tahulah, tengoklah macam mana nanti. Ada 75 pokok, 75 kalau tak silap saya pun tak kira. Tapi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik lah. Ni daun dia kuning. Saya pun tak pasti, saya dah letak ubat tapi dia still kuning. Tak tahu sebab apa. Mungkin dia stres ke apa. Pokok-pokok lain okey, semua ni dah tinggi Dan ni pun tinggi. Kita tak tahu sebab ada orang cakap dia ada pokok jantan, pokok betina Kita pun tak pasti Tapi kita buat je lah dulu, tengok macam mana. Cukup masa. Saya rasa separuh daripada pokok-pokok saya ni boleh kata orang tu disarankan untuk berbuah. Tapi saya tak kejar lagi. InsyaAllah lah, lepas raya haji saya akan buat. So cuaca pun tak berapa menentu sangat. Ni pun ada mendung-mendung sikit. So saya rasa setakat tu saja. Sekiranya ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah nanti Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.